Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggabit dunia. Salam Stars Julang Kecemerlangan. Kembali lagi anda bersama kami di Estek TV, sensasi terkini. Saya Kisina Emilia dan saya Farisha Najah, wartawan Estek TV. Hari ini 12 Julai 2026 iaitu hari terakhir perlawanan kejohanan Sukan Rugby Vipers Standside yang bertempatkan di Padang SMK Seri Tanjung. Kami kembali lagi di hari terakhir dengan lebih banyak aksi yang menarik. Mari kita saksikan bersama montaj kejohanan Sukan Rugby Vipers Standside. Jom! Baca buku yang baru, ragam saran brilian yang belum kunjung jadi penawar. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera ku temukan jawaban, tapi kini ku rayakan hampa ini. Oh mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kisina Emilia, wartawan Estek TV. Jadi saya bersama dengan saya Aaron Mikael dari Sekolah MRSM Terendak. Saya Hanif Dini Bezati Akhtar daripada MRSM Terendak. Saya nak tanya dua soalan, boleh? Boleh. Okay, soalan pertama, pernah tak awak rasa berdebar sangat masa tengah lawan? Pernah jugalah, sebab tengok sizing opponent, tapi lepas dah adapt tu tengok ramai opponent besar-besar, boleh lah. Sekarang tak nervous. Soalan kedua, lebih suka main bila cuaca cerah atau cuaca hujan? Lebih suka cuaca cerah, sebab kalau hujan takut bola licin semua tu, padang tak sedap. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisina Emilia, wartawan Estek TV untuk hari ini. Jadi saya bersama dengan Muhammad Haras bin Muhammad Syukri, Syamir Irfan bin Muhammad Capaira Robi. Akan nak tanya awak satu soalan, boleh? Boleh. Awak datang support tim mana? Lepas tu, player apa yang awak rasa paling berusaha untuk hari ni? Awak dulu. Kami datang sini sokong tim Tanjung Viper. Saya suka Abang Syafi dengan Abang Aziz. Awak support tim mana? Support tim Tanjung Vipers dengan player Syafi Kebal dan Kodim. Okey. Kembali lagi bersama saya Kisina Emilia, wartawan Estek TV untuk hari ini. Jadi saya bersama dengan Abuza awak daripada sekolah mana? dari SMK Nasi Ipoh. Okey, saya nak tanya soalan. Apa celebration yang awak akan buat kalau menang game? Saya dengan nanti saya akan buat Brazil dance. Cuba buat sikit. Buat Brazil dance. Brazil dance. Ya, baik. Boleh. Kenapa awak nak buat celebration tu? Sebab trend. Sebab nak buat. Okey. Saya Kisina Emilia, wartawan Estek TV untuk hari ini. Jadi saya bersama dengan Saya Ahmad Darwish Rafiq, orang panggil saya RMC. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Apa perasaan awak selepas meraih kemenangan ini? Saya seronok sangat lah, sebab kita orang tu kemenangan ni dah 4 tahun dah. Lama dah kita orang tunggu. Asyik kalah. Alhamdulillah Allah bagi kemenangan pada hari ni. Kita orang berjaya lawan Sekolah Sedah 7-5. Okey, bagus. Okey. Lepas korang menang ni, apa sasaran korang seterusnya kalau boleh tahu? Sasaran kami yang seterusnya banyak lagi lah, game-game luar yang kita akan join. Contoh macam KRM, Anderson. Untuk improvekan lagi tim kita orang agar satu dunia kenal kita orang punya tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kisina Emilia, wartawan Estek TV. Jadi saya bersama dengan saya sekali lagi Cikgu Muhammad Aziz bin Rozman, Head Coach pasukan bawah 16 tahun Tanjung Vipers. Okey, saya nak tanya soalan untuk coach sendiri. Apa perasaan coach sendiri selepas dengar tim menang? Perasaan bangga
first kali kita syukurkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia yang memberi keizinan untuk kita bergelar juara di bumi kita sendiri, di kejohanan kita sendiri, Tanjung Vipers Rugby Tenside. Okey, seterusnya bangga dengan pencapaian dengan anak-anak buah saya. Alhamdulillah mereka menunjukkan semangat juang, semangat jati diri, disiplin yang bagus dalam perlawanan akhir. Okay. Soalan kedua, berapa lama dah buat tim Tanjung Vipers ni? Berapa lama buat tim Tanjung Vipers? Ya. Oh, saya buat tim Tanjung Vipers selama 8 tahun. 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10 tahun depan, insyaAllah. Sekali lagi ya, kalau dibagi peluang lagi bawa tim ni. Okay. Adakah game macam ni akan dianjurkan lagi? Alhamdulillah, sudah semestinya saya akan anjurkan lagi dalam game-game yang macam ni, bertaraf kebangsaan, peringkat kebangsaan macam ni. Dan sekiranya kita dapat bantuan, kita dapat sokongan yang penuh daripada pelbagai pihak, insya-Allah kita bukan saja nak buat peringkat kebangsaan, malah kita nak buat peringkat antarabangsa, dan kita nak SMK Seri Tanjung dikenali di seluruh dunia. Saya ada satu soalan ekstra. Siapa player yang cikgu rasa MVP untuk hari ini punya? Okey, kalau daripada ikutkan kejohanan tadi, Alif Akil bin Saharin ataupun nickname dia Kepak, dia bagi dia dapat MVP kan, Most Valuable Player. Tapi kalau jujur awak tanya pada saya, 16 pemain tu lah sebenarnya MVP. Faham? Kita tak boleh nak clarify seorang MVP. Okey? Maka dengan ini, selesai sudah kejohanan Sekar Abi Vipers Tenside kita yang berlangsung di Padang SMK Seri Tanjung. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan para peserta yang telah menyertai kejohanan ini. Izinkan kami menutup bicara dan melabuhkan tirai dengan serangkap pantun. Pergi ke taman memetik bunga, menyusun bunga menjadi jambangan. Terima kasih kepada semua. Moga bertemu di lain kesempatan. Itu sahaja daripada kami di Estek TV, sensasi terkini.